24 Ramadan. Di penghujung bulan Ramadan ya, antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, katakanlah saya terjaga ataupun saya terkena dapat malam Al-Qadar. Ajarkan saya satu doa untuk saya baca." Nabi SAW pun ajar, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf dan sukakan kemaafan, maka maafkanlah saya. Antara yang menarik dalam doa ni ialah kebiasaannya dalam bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan, kita memohon ampun dengan perkataan ighfir, Rabbana ighfir lana, Rabbi ighfirli. Biasanya kita guna Allahumma ighfirli, ighfir, ampunkan. Tapi dalam bulan Ramadan, dalam malam Al-Qadar, Rasulullah SAW ajarkan untuk kita minta maaf. Dalam bahasa Arab, apa beza di antara ampun dan maaf? Orang Melayu ni dia senanglah disebut ampun maaf semua sama je kan. Dalam bahasa Arab ada sedikit perbezaan di antara ampun dan maaf. Ampun ni kesalahan tu masih ada tetapi ditutup. Itu maksudnya ampun. Sebagai contoh lah, kalau dinding kita ni dah kotor sangat, kita pun beli cat, kita cat je di atas kekotoran tu. Ada juga contoh kekotoran di atas lantai, kita tutup je dah dengan kapet. Itu dinamakan ampun. Tetapi kalau sebut maaf ni maksudnya dipadamkan dosa tu. Kalau kata kita conteng kat dinding ni, menggunakan pensel, ambil pemadam, kita padamkan kesalahan tu. Itulah maksud af. Di dalam malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan ni, kita digalakkan untuk banyakkan berdoa. Mudah-mudahan Allah memaafkan, menghapuskan semua dosa-dosa yang ada, yang pernah kita buat, yang telah tercatat di dalam kitab amalan kita ni. Mudah-mudahan Allah padamkan, biarlah kita kembali putih bersih seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Itulah dia maksud Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu lagi benda yang kita kena buat untuk kita mendapatkan kemaafan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita kena mulakan dengan diri kita dulu, iaitu kita memaafkan orang lain. Dalam Al-Quran Allah SWT menceritakan, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maka maafkanlah orang, maka maafkanlah kesilapan orang. Tidakkah kamu suka Allah memaafkan kamu? Maksudnya Allah seolah-olah nak memberi kita hint, nak bagi kita petunjuk bahawa kalau kita memaafkan orang, besarlah kemungkinan yang Allah akan memaafkan kita. Tapi kalau kita berdendam, kita kata nak simpan, aku nak tuntut kat padang mahsyar ni, merangkaklah dia, biarlah dia datang merangkak kat aku di padang mahsyar nanti. Siapa yang rasa diri dia berdendam macam tu, maka Allah lebih layak